Ini periuk daripada Giselle. Boleh masak nasi low sugar rice, boleh kukus, yogurt, hot pot, bubur, kek dan sup. Banyak Alright. Dia ada bagi sodep ni sekali. Tempat isi beras. Dia pakai plug 3 pin guys. Yang ni boleh steam. Aku selalu pakai untuk panaskan nasi. Nasi kalau dalam peti ais kan dia jadi keras kan. Kau nak panaskan balik, kau pakai cara kukus tau, bukan cara panaskan balik dalam ni. Nanti aku ajar yang tu. Ini dia punya manual, user manual. Yang ni dia punya warranty. Yang ni korang kena simpan. Kotak dia korang jangan buang lah. Kalau ada apa-apa, korang boleh return sekali dengan kotak sekali. Dia punya pot. Sudip, plug, bekas isi beras. Ini yang best. Kalau korang nak masak low sugar rice, korang isi beras dalam ni. Korang kena isi air dekat level-level paras bawah tu. Okay, boleh jadi low sugar rice. Korang tekan kat situ and then dia terbuka. Dia tak ada terpisah lah. Dan dekat belakang ni dia ada tangkai. Kalau korang nak bawa pergi travel kan, nak bawa pergi camping, saiz mini kecil, so tangkai dia terlindung macam tu. Dia jenis touch button. Kat sini tak ada butang, dia touch sahaja. Untuk full review periuk Giselle ni, aku akan buat di next video. Video unboxing korang akan dapat macam ni lah, yang macam aku dapat ni. So kalau kau ambil ni color grey, gelap, cantik gila, kau akan dapat semua ni.